Ada beberapa local runners daripada Malaysia yang join event ini dan ada 2 orang yang dapat sub 2 jam 30. Aku rasa korang semua dah kenal lah. 2 Mac 2025 ada Tokyo Marathon, salah satu world major marathon yang telah berlangsung di Tokyo. Tapi yang paling kita nak tahu adalah siapakah top 3 dalam Tokyo Marathon ini. Apa yang kita ikutkan? Nombor 1 nama dia Tadesse Takele, dia dapat 2 jam 3 minit 23 second. Diikuti nombor 2 Ethiopian juga Daresa, dan diikuti dengan Kenya, nama dia Vincent Kipkemoy, susah betul nak sebut, 2 jam 04. Kiranya diorang ni memang ikut rapat lah untuk top 3 ni. Siapa elite runners yang join ni memang tough gila. Kalau ikutkan top 10 tu ada seorang je Japan, itu pun nombor 10, dia dapat 2 jam 06 tepat. Nama dia Ichiyama Tsubasa. Kiranya top 10 ni memang kebanyakan daripada Afrika lah. Ada Europe juga tapi tak ramai, tapi kebanyakan daripada Afrika sana. Kenya dan juga Ethiopia mendominasi acara di Tokyo. Apa aku nak kongsikan paling best, menarik untuk story kali ni, ada beberapa local runners daripada Malaysia yang join event ini dan ada 2 orang yang dapat sub 2 jam 30. Aku rasa korang semua dah kenal lah. Yang nombor 1 tu Leo Tan, dia dapat 2 jam 29 second. Aku rasa dia dah cuba nak pecahkan national record, tapi at the end dia dapat 2 jam 29. Dia dah cuba sedaya upaya. Tempat trainingnya kita tahu di Taiwan, dan dia ni salah seorang yang dulu pemegang rekod untuk national record bagi acara marathon 2 jam 22 minit tahun 2023 di Fukuoka Marathon. Paling best ni ada seorang mamat ni, nama dia Haziq Hamzah, dia berjaya dapat 2 jam 29 32 second. Ini kira dia punya PB dulu adalah lebih 2 jam 30 minit, tapi dia berjaya membuktikan dirinya boleh dapat sub 2 jam 30 di Tokyo dengan dia punya disiplin, konsisten berlari. Semua apa key point kat sini, kita sebenarnya kan, kalau kita usaha apa yang kita nak capai sesuatu dengan disiplin, konsisten training, memang kita akan dapat. Tak percaya, korang cubalah. Salah satu contohnya kita tengok 2 orang atlet Malaysia ni, mereka ni sentiasa training dari hari ke hari dengan program training yang betul. Diorang dapat pecah rekod PB. Memang at the end kita akan berserah pada takdir lah dengan usaha apa yang kita ada. Tapi apa aku nak katakan, korang patut contohi mereka dengan apa yang mereka ada, sanggup sacrifice everything. Kita patut respect dengan apa yang diorang dapat. Bagi big clap dekat diorang sebab diorang dah usaha dan diorang capai apa yang diorang nak. Tahniah untuk mereka berdua, Leo Tan dan juga Haziq Hamzah. Aku tak percaya dengan Haziq Hamzah ni. Dari dulu memang aku nampak dia punya grow training dia dari segi timing, sehinggalah sekarang ni aku boleh katakan dia salah seorang elite runners yang terkemuka di Malaysia. Dan aku rasakan kemungkinan besar kalau dia keep training, aku rasa dia boleh dapat sub 225 one day. Kita tak tahu, kita terus support dia. Tahniah untuk korang yang berjaya berlari di Tokyo Marathon. Kalau korang berpeluang untuk berlari di sana, World Major Marathon, cubalah sekali seumur hidup. So itu sajalah untuk video kali ini. Thanks for watching. Story baik kita kongsi. Bye bye. See ya.